Assalamualaikum semua. Ball mastery ialah jawapan yang tepat. Kenapa you tengok player yang bagus-bagus nampak tenang bila berada dalam padang? Sebab apa? Ball mastery ni bukan sekadar buat defensi untuk nampak hebat. No, ialah tentang hubungan, a connection you dengan bola. Logik dia simple. Kalau banyak touches, lagi tinggi familiarity. Lagi tinggi familiarity, lagi bagus punya ball control. Dan bila awak dah tahu yang awak berjaya control bola, automatic confidence awak akan naik. So bila ball mastery awak dah jadi muscle memory, first touch awak tak akan melantun jauh. Awak akan boleh guna semua kaki, inside, outside, sole, tanpa perlu berfikir. Paling penting awak boleh pusing dalam ruang yang sempit dengan mudah. So inilah rahsia kenapa top players nampak macam ada banyak masa walaupun under high pressing. You know, so ramai yang terlepas pandang ball mastery ni bukan pasal kaki semata-mata. Sebenarnya ball mastery dia melatih neuromuscular coordination. Bila kaki awak bergerak pantas, otak awak akan belajar untuk proses input dengan lebih cepat. So bila badan awak stabil, decision making akan jadi lebih tepat. Sebab apa? Sebab you dah tak perlu tengok bola, mata you akan tengok ke depan. Boleh melihat passing space atau passing lane dengan baik. Because dalam real game, awak cuma ada 1 ke 2 second je sebelum kena press. So kalau dalam ball mastery lemah, first touch awak akan lari, panic, akan buat bad pass, boleh hilang bola. Kan? Tapi if your ball mastery kuat, you boleh manipulate opponent. You have the ability to create ruang, bukan tunggu ruang terbuka baru nak bergerak. So tak payah cari dribble pelik sebenarnya. 15 minit sehari sudah cukup. Dalam bilik pun boleh. Tak ada marker, ambil lah kertas ke botol mineral pun boleh. Kertas gumpal-gumpal pun boleh buat sebagai penanda. You just buat yang asas saja. Sole taps untuk rhythm, inside outside untuk agility, V cuts untuk direction, change direction. Kunci dia adalah repetition. Ulang, hundred of touches every single day. Okay, sebenarnya tak susah. You boleh check je dekat YT, type je ball mastery drill. Bersepah ada. Tak nak je sebenarnya players. Okay, zaman you all ni very mudah, tak macam zaman kita orang dulu. So top players nampak hebat sebab mereka tunjukkan mereka sangat selesa dengan bola. Alright, players grassroots yang muda-muda ni, adik-adik, kuasai bola dahulu, baru awak boleh kuasai game. Ball mastery first, the rest will follow you. Alright, Assalamualaikum.